Fiza percaya ada ramai hartawan dengan jutawan dekat luar tu masih lagi belum celik tentang insurans kekayaan. Kita ada insurans kereta, insurans rumah dan insurans kesihatan. Tapi pernah tak kita fikir apa perlindungan untuk kekayaan yang kita bina selama ni? Ramai orang berusaha keras tahu untuk bina harta, tapi bila berlaku krisis, nilai duit dan pelaburan kita boleh jatuh mendadak. Itulah sebabnya hampir semua negara dekat dunia ni simpan rizal emas. Sebab bila berlaku musibah, emaslah yang boleh bantu mereka pulihkan keuangan dan nilainya tak pernah akan jatuh kosong. Emas ni sebenarnya insurans kekayaan. Kalau berlaku apa-apa pada ekonomi, inflasi ataupun kejatuhan mata wang, emas akan tetap bernilai dan ia boleh digunakan di mana-mana sahaja. Sebab itulah orang yang bijak keuangan tak simpan semua duit mereka dalam bentuk wang kertas, tapi mereka simpan dalam bentuk emas yang macam ni sebagai pelindung kekayaan. Dalam tangan Fiza ni ada 1 kilo emas yang hampir nilai dia sekitar RM600,000. Ini bukan sekadar logam yang berharga, tapi ia simbol kestabilan. Kalau berlaku apa-apa, emas ini akan jadi pelampung kepada keuangan kita. Kalau kita masih lagi belum ada emas untuk lindungi kekayaan yang kita dah bina, mulakan hari ini bersama Public Gold. Bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabungan emas, boleh isi borang CF dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Ustaz akan bantu dan bimbing sebaiknya.